Hai, good evening. Selamat petang semua. Okey, minggu ini sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak tunjukkan beberapa perkara penting perubahan yang pernah berlaku sejak beberapa tahun yang lalu. Okey, dalam kelas kita banyak belajar thinking tools untuk membantu kamu kalau kamu betul-betul memahami kelas cikgu. Kamu sepatutnya berfikir dengan cara yang berbeza. Okey, berbeza daripada sebelum kamu datang ke kelas cikgu lah. Okey, sepatutnya cara penulisan, kematangan kamu dalam menulis sepatutnya sudah berbeza. Okey, saya telah berkongsi pelbagai teknik dalam lebih 600 video. Sekarang is more than 600 videos on YouTube. Okey, banyak pelajar, beratus ribu pelajar, guru, ibu bapa menonton video saya ini menjadi subscribers, okey, dan menjadikan lebih 4 million views setakat ini. Banyak yang saya kongsi, okey, untuk kebaikan bersama. I've gone to extremes like in teaching, in creating techniques like this technique, okey. Kayan, Yes, you know this technique or not? this one, no, Noah, It- no, this is your favorite word, right? no, Daily word, right? This one. what? No lah, Noah. no, Okay, this technique is actually untuk karangan. Okay, this is about karangan lah, about karangan. Tengok karangan. Dan ini tahun 2014, masa tu baru ada 100,000 views. Okay, 100,000 views only. I started the channel in 2013. Okay, sebenarnya FC UK bermaksud faktor-faktor, ciri-ciri, usaha-usaha, kesan-kesan. Kesan kita tahulah ada baik buruk. Ini cara saya mengajar dalam YouTube dulu, okey? Faktor maknanya sebab ataupun punca. Okey, faktor, punca, sebab same meaning lah. Ciri-ciri ialah sifat-sifat. Usaha-usaha kamu tahu, usaha ialah langkah, cara ataupun peranan, dan kesan ada kebaikan dan keburukan. Okey, you ini tentang isi. Ini tentang cara mencari isi, menentukan isi. You pula tentang gaya bahasa. What is you? Ialah Y untuk yang, penggunaan kata-kata hubung, kata-kata sendi nama, semua jenis kata yang perlu kamu gunakan dengan tepat dalam penulisan. Dan O for olahan. Olahan ialah huraian yang perlu dibuat dalam karangan. Sebab huraian hari ini dalam silibus BMS, PMK, SSM, huraian is the main thing. Dalam karangan bahagian A, bahagian B dan ujian bertutur, kemahiran nombor satu yang kamu perlu tahu ialah kemahiran. Malah isi diberi, kamu kena huraikan. Dan you ialah ungkapan menarik. Okey, ini yang saya ajar dalam pelbagai video, juga dalam kelas-kelas dulu. Tapi lambat laun saya telah menukar teknik ini sedikit. Saya ubah suai. Teknik FC UK ini saya dah tukar kepada teknik SKLK yang lebih mudah, lebih straightforward, yang lebih membantu pelajar dengan 4 kotak yang selalu kita buat ini. Sebab, kesan, langkah, kepentingan. Rata-rata kamu boleh memahami sesuatu topik itu secara mendalam. Kamu tahu apakah sebab sesuatu itu berlaku, kesan-kesannya, langkah-langkah dan kepentingan. So ini kesan negatif, ini kesan positif lah, ini keburukan, ini kebaikan. Jadi ini merangkumi semua perkara penting. Dan teknik U pula saya ajar teknik prep untuk huraian. Ini teknik hurai perenggan isi karangan dan juga dalam ujian bertutur. Setiap perenggan yang baik seharusnya ada point, reasons, example, peribahasa, and point again. Ataupun mesti ada isi, mesti ada huraian. Huraian mesti menjawab persoalan-persoalan ini. Kamu tanya sendiri, kamu jawab. Kamu tengok satu isi dalam karangan bahagian A, kamu tanya mengapa disebut macam tu. Okey, bagaimana ini harus dilaksanakan? Kalau dibuat, apakah kesannya? See, whatever you say, your teacher's mind automatically will ask why, how to do it, and what will happen as a result. Dan ketika menjawab bagaimana ataupun how, cikgu juga ajar kamu do's and don'ts. Do's and don'ts juga membantu kamu mendapat idea ekstra untuk menulis sesuatu karangan. Ataupun ketika kamu bertutur. Kalau kawan-kawan dalam grup tu banyak bercakap tentang apa yang harus dilakukan, kamu boleh fikirkan apa yang tidak harus dilakukan supaya sesuatu amalan itu menjadi satu realiti dalam masyarakat.
So teknik ini saya tidak ajar lagi dalam kelas kita sebab pengubahsuaian telah lama dibuat lebih 10 tahun saya tidak mengajar teknik ini dalam kelas, dalam tuition tidak lagi diajar. Okay, kita selalu buat latihan 3 in 1, maknanya kita boleh belajar rumusan, ujian bertutur dan karangan one shot sebab caranya hampir sama, isu-isunya hampir sama berdasarkan tema-tema dalam buku-buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi kamu kena biasakan diri dengan pelbagai topik baharu yang ada dalam buku-buku teks kamu. Dan rumusan, minggu ni kita nak buat rumusan. Rumusan adalah soalan nombor 9 dalam kertas 2. Kertas 2 ni diberi 100 markah, masa 2 jam 30 minit dan kamu perlu jawab ini sebagai soalan terakhir. So, kerana dia soalan terakhir, maka akan muncul cabaran masa. Jadi, rancang masa dengan baik untuk kertas 2 dan jawab dengan tepat.